Hi guys, welcome back to Balkis Ancila. So sekarang jam menunjukkan pukul 11.50. Saya lapar. So disebabkan saya lapar, saya nak makan samyang. Bagi nak masak samyang. Ayo. Aduh. Tak sampai. Okay, bagi nak makan samyang stew. Kita nak makan samyang stew ni. Sedap, nak mampus korang try lah. Bagi dah pernah buat video. Hari tu korang try. Sedap. So, tetapi dia tak boleh masak macam tu je tau, samyang yang ni. Dia kena letak lauk-lauk yang menarik sikit. So, sekarang Bagi ada. Sekarang Bagi nak masukkan enoki juga. Tak nak banyak pun, separuh je. Macam kita carik-carikkan. Lepas tu kita basuh. Lagi suka yang macam ada lauk-lauk sikit. Kalau makan yang ni. So kita ada crab stick. Saya tak nak letak lauk terlalu banyak sebab malam-malam kan takut kenyang. Okay. Frozen. Oh, ni makanan tak sihat. Disclaimer, ni makanan tak sihat ya. You all yang jaga makan jangan ikut. Kita boleh bising-bising ya guys. Sebab saya yakin dekat luar tak dengar suara saya. Now, bagi nak basuh dulu bagi punya enoki ni. Jadi sebab bagi dah buang sampah. Saya nak buka plastik baru lah. Ni nak buka esok tapi malam ni saya dah lapar. Macam mana? Je bahan-bahannya ada samyang, crab stick, telur, enoki dengan ni sikit. Bagi tak letak benda lain tau. Kurang berminat. Sekejap bagi nak basuh ni. Nak basuh enoki yang ni dan juga crab stick. First masukkan air panas. Dia panaskan terus tadi. Masukkan je. Okay. So buka ni. So bila air dah panas, korang masukkan teruslah yang ni. Tak naklah ajar masak, dah pernah ajar. Perencah dia. Dia ada dua tau, yang ni dan juga serbuk cheese macam tu. Okay, masukkan. Kacau-kacau je. Dia mendidih. Jangan tunggu lambat kalau tunggu. Sekarang I nak buat air. Makan ni perlu ada air. Air cium. So bagi nak try. Bagi beli dekat kedai RM2. Lepas tu alang-alang yang ni ada sarah. So bagi nak try. Boleh bayar guna sarah tadi. So caramel macchiato masukkan terus dalam ni. Macam tu. Macam. Tak tidur aku malam ni. Guys. I punya caramel macchiato aicho. Now kita sambung masak. Okay, dia dah mendidih. Korang tengok. Dia dah mendidih, masukkan ni. Kahwin. Minggu depan aku kahwin. Masukkan crab stick sebab dia tak lama sangat tau. Sebab tu aku masukkan lambat.
Lepas tu masukkan ini belum. Betul lah, masukkan inoki. Ini dulu. Serbuk dia ni. Serbuk dia bagi dia sebati. Masukkan serbuk, kacau lagi. Dia ni yang menyebabkan dia pekat tau. Telur yang betul-betul masak. Masukkan. Saya yakin sebab telur ni telur baru. Yang lapar tengah-tengah malam should try lah makan sedap ni. Kita tunggu betul-betul dimasak ni. Masukkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok kepekatan dia. Wush. 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 Ui. Laju. Tengok ni, jom kita makan guys. Saya rasa tak habis. Saya akan cari adik saya untuk habiskan sekejap lagi. So guys, it's time to eat. Allah, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. I dah penat. Okay, jom, let's go eat. Lagi nak makan, nak minum ni dulu. Tapi mereka dah takut kenyang. So kejap lagi kita try yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap korang. Dapat inoki sedap. It's time to try. Sedap. Sedap. Dia tak terlalu manis and sedap. Sambung. Tengok telur kuning. Aku tak suka yang cair. Nanti dia macam lagi pekat kuah tu. Macam aku suka yang kuning-kuning macam ni. So, Dia crab. Lobster ball.
Dah kenyang. Ada lagi. Saya nak tanya adik saya, dia nak ke tak. Jom. So guys, I punya mission dah settle. Saya dah bagi dekat adik saya. Sekarang saya nak habiskan caramel macchiato saya ni. Sedap. Kopi dia tak adalah rasa kopi sangat. And tak manis sangat sebab bagi letak air yang banyak kot. Sebab itulah dia tak manis sangat. So just nice. Mungkin lepas ni boleh kot. Tapi bagi rasa mahal. Murah je. Tapi aku je lah yang rasa mahal. So kita minum lagi. Kedua Sasa dah tidur. Dia dah menguap. Bagi ajak dia solat isyak bersama-sama dulu. Dia dah menguap kan. Macam solat pun dia macam sandar-sandar dekat baris macam ngantuk macam tu. Bagi buat tak tahu je. Dia solat je sampai habis. Lepas tu tiba-tiba lepas solat cergas. Tiba-tiba tak ngantuk. So ala-ala saya tak ngantuk ni. Jom kita kemas area sini sikit. Ni ada sikit barang-barang yang bagi nak clearkan. Jom teman saya. Settle. Sekarang nak uruskan bahagian file. Buang yang patut. So dah settle. Bagi rasa itu saja video saya pada malam ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye.